1 dinar. Berat emas 4.25 gram, harganya sekitar RM900 5 tahun lepas. Hari ini harganya sudah mencecah lebih RM2,700. Apabila anda konsisten beli 1 dinar setiap bulan selama 5 tahun, bermakna anda sudah berjaya mengumpul 60 dinar. Berdasarkan harga semasa, 60 dinar hari ini bernilai lebih RM125,000. Tapi jumlah modal yang anda bayar untuk membeli 60 dinar sepanjang 5 tahun hanya sekitar RM85,000. Ini adalah kelebihan apabila anda membeli emas dengan ilmu dan secara konsisten. Anda dapat puratakan kos harga emas yang jauh lebih murah dari harga semasa dan anda dapat lihat emas adalah aset yang naik nilai, bukan duit yang semakin susut kuasa beli. Selepas 5 tahun, anda sudah memiliki tabungan emas yang kalis inflasi, mudah dicairkan dan terbukti kekal bernilai. Dan yang lebih penting, anda bukan hanya kumpul nilai tetapi juga memupuk disiplin kewangan. Jika anda belum memiliki simpanan, anda tak perlu bertangguh. Mulakan dengan simpanan emas serendah RM100 di akaun emas Gap hari ini. Hidup dan kewangan anda berubah 5 tahun akan datang. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.